Kita semua ada telefon pintar, laptop, macam-macam gadget kan? Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir untuk hasilkan semua ni? Hari ini, jom kita selongkong sama-sama dunia di sebalik industri teknologi dan lihat bagaimana semua peranti kegemaran kita ni dibuat. Cuba tengok telefon kat tangan anda tu. Atau laptop yang anda tengah guna sekarang. Pernah tak soalan ni terlintas kat fikiran? Apa yang sebenarnya terlibat dalam proses pembuatan dia? Sebab, ia bukan setakat pasang-pasang komponen kaca dan silikon, jauh lebih rumit daripada itu. Sebenarnya, ia melibatkan satu rantaian bekalan global yang sangat besar. Fikirkan pasar rangkaian kilang-kilang, berjuta-juta pekerja, dan sumber alam yang datang dari seluruh dunia. Semuanya bersambung untuk hasilkan satu peranti ini. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Kita nak faham apa yang berlaku di sebalik peranti kita. Kita akan lihat betapa kompleksnya rantaian bekalan global ni dan kenapa ia satu cabaran besar untuk diuruskan. Soalan seterusnya, dalam sistem yang besar dan serabut macam ni, macam mana kita nak pastikan semua orang main dengan adil? Macam mana nak pastikan semuanya beretika? Kat sinilah wujudnya satu buku peraturan peringkat global. Dan inilah dia, Responsible Business Alliance atau nama singkatnya RBA. Cara paling senang nak faham, anggap je RBA ni macam buku peraturan universal untuk semua kilang dalam industri teknologi di seluruh dunia. Tujuannya satu je, untuk pastikan ada satu standard yang sama untuk semua supaya produk yang kita guna ni dibuat dengan cara yang betul dan bertanggungjawab. Jadi, apa sebenarnya isi kandungan buku peraturan ni? Kod RBA ni dibina atas 5 tiang atau 5 teras utama. Jom kita bedah siasat satu persatu. Okey, 5 teras ni ialah buruh, kesihatan dan keselamatan, alam sekitar dan etika. Semua ni berkait rapat antara satu sama lain. Tapi, ada satu lagi yang jadi macam gam yang pegang semua ni sekali. Itulah dia sistem pengurusan. Tanpa gam ni, semuanya akan berterabur. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Teras yang pertama dan yang paling penting sekali, buruh. Teras ni adalah tentang manusia. Ia memastikan setiap pekerja, tak kira kat mana pun mereka berada, dilayan dengan bermaruah, adil dan hormat. Ini bukan sekadar peraturan biasa tau. Ini adalah asas kepada sebuah industri yang beretika. Tapi, kena faham, dalam kod RBA ni, ada beberapa peraturan yang langsung tak ada kompromi. Maksudnya, ada garisan merah yang kalau dilanggar, memang tak boleh dimaafkan. Langsung. Isu-isu inilah yang RBA pandang sangat serius. Contohnya, buruh kanak-kanak, buruh paksa, layanan yang tak berperi kemanusiaan dan menipu atau memalsukan rekod. Semua ni adalah perkara yang mempunyai toleransi sifar. Tak ada ruang untuk rundingan. Kalau ada yang langgar, tindakan yang diambil akan jadi sangat-sangat tegas. Okey, teras kedua pula. Kesihatan dan keselamatan. Ini bukan cuma soal keadilan, tapi soal nyawa. Tujuannya mudah je. Nak pastikan setiap pekerja yang datang kerja boleh balik ke rumah dengan selamat. So, semua benda kena ambil kira. Dari keselamatan mesin sampailah ke pelan tindakan kalau ada kecemasan. Lepas kita jaga manusia, kita kena jaga planet kita juga. Teras ketiga ni fokus pada alam sekitar. Syarikat-syarikat besar tak boleh lepas tangan. Mereka ada tanggungjawab untuk kurangkan pencemaran, jimatkan sumber macam air dan tenaga dan uruskan sisa buangan dengan cara yang betul. Teras keempat, etika. Yang ni pula pasal cara berniaga. Maksudnya, kena jujur. Tak boleh ada rasuah, kena hormat harta intelek orang lain dan kena pastikan perniagaan tu dijalankan secara telus. Ingat, bukan apa yang anda buat je penting, tapi bagaimana anda buat bisnes tu pun sama penting. Dan yang terakhir, teras kelima. Inilah enjin yang saya sebut tadi. Sistem pengurusan ni yang akan pastikan keempat-empat teras yang lain tu berjalan. Ia adalah satu sistem yang memastikan syarikat sentiasa menilai risiko, melatih pekerja, buat audit dan sentiasa cari jalan untuk jadi lebih baik. Tanpa sistem ni, semua peraturan tadi tu tinggal atas kertas je lah. Okey, kita dah faham semua peraturan dalam buku ni. Tapi persoalannya sekarang, macam mana kita nak pastikan ia betul-betul dilaksanakan di kilang? Macam mana kita nak tukarkan semua kod ni kepada tindakan yang nyata? Prosesnya macam satu kitaran yang tak berhenti. Mula-mula, pembekal kena setuju dan berkomitmen untuk ikut kod RBA. Lepas tu, setiap tahun, mereka kena buat penilaian sendiri. Tapi tak cukup setakat tu. Akan ada juru audit bebas datang ke kilang untuk sahkan semua benda. Kalau jumpa apa-apa masalah, mereka wajib buat pelan pembaikan. Ia satu proses untuk sentiasa jadi lebih baik. Jadi, kenapa semua ni penting? Apa kena mengena dengan kita yang cuma pengguna biasa ni? Kenapa kita patut ambil peduli pasal semua ni?
Sebenarnya, ia sangat penting sebab semua ni membawa kepada keadaan kerja yang lebih baik untuk berjuta-juta orang di seluruh dunia. Untuk kita sebagai pengguna, ia bagi kita ketenangan fikiran sebab kita tahu produk yang kita beli tu dibuat dengan cara yang beretika. Dan yang paling penting untuk planet kita, ia mendorong amalan yang lebih lestari. Senang cerita, semua orang menang, pekerja, pengguna dan bumi kita. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Sistem macam RBA ni memang satu langkah yang sangat bagus. Tapi cabaran yang sebenar ialah, macam mana kita nak pastikan semua peraturan yang cantik atas kertas ni betul-betul jadi realiti di lantai kilang? Setiap hari, di seluruh dunia. Macam mana kita boleh pastikan ia benar-benar berlaku? Fikir-fikirkanlah.